Orang tua mati ada hutang 40 tahun solat. Anak-anak tak mampu nak tolong qada, nak buat macam mana ustaz? Bolehkah bayar fidyah? Dengar baik-baik. Saya jawab ni atas pendapat yang muktamad. Kalau orang mati ada hutang puasa, masa warisnya boleh qada. Kerana ada nas. Nabi kata man mata wa anisyam sama anhu walihu kama qala. Barang siapa mati ada hutang puasa, boleh tolong bayar qadanya oleh warisnya. Faham? Kemudian pula kalau si mati menghutang duit dengan masjid, hutang dengan orang, hutang dengan sesiapa, dia mati, waris boleh bayarkan. Faham? Walaupun banyak. Dia hutang orang 1,000, dia pun mati, tak bayar. Anak tolong bayar, akhirat dia tidak lagi berhutang. Boleh. Okey? Mayat tidak pergi haji. Sibuk sangat. Nah, cuma pergi main dam haji je. Tak dang pergi haji, mati. Anak dia buat badal haji pergi ke Mekah. Mayat dah pergi bong. Faham? Hukumnya dia dikira haji di akhirat. Boleh. Kerana ada sandaran dan nasnya. Ada pun semayang, tak ada. Tidak ada nas, boleh qada warisnya. Itu pendapat muktamad. Faham? Okey? Pendapat muktamad tidak diqada oleh waris. Yang bolehnya, alternatifnya ialah warisnya semayang biasa, fardu dan sunat. Kemudian kata anak lepas semayang, nak aku jadikan pahala solatku ini kepada kedua bapakku. Nak, hukumnya harus. Okey? Almarhum Dr. Wabah Zuhaili berkata, boleh berbuat demikian. Mudah-mudahan lebih berat timbangan ibu bapaknya di akhirat nanti. Okey? Bukan niat qada solat mereka. Itu pendapat muktamad. Nampak? Okey? Adapun bayar fidyah semayang, itu pendapat yang dhaif dalam mazhab. Siapa nak taklid, silakan. Kalau saya jawab ni pendapat muktamad, tidak ada fidyah. Okey?